Aku ada baca tau daripada guru-guru. Sebab kawan aku banyak cikgu kan. Okay. Dah form 3 ngaji pun tak kerti. Oh ya? Form 3 buka Quran pun tak kerti. Nak ngaji tu tak kerti. Bukan sikit, ramai. Kau bayangkan sekarang dah tahap itu. Kau bayangkan Akan datang macam mana? Generasi akan datang. Kau rasa macam mana? Kalau sekarang ni dah tahap itu dah. Dah menyeramkan dah. Apatah lagi nanti next. For the next generation. Okay, kita skip next generation. Kita pergi ke next lagi satu. Allah baik gila weh. Yang jahat dengan Allah siapa? Kita lah. Kita yang jahat dengan Allah. Kan? Semua benda yang Allah bagi ni. Aku boleh gerak jari. Aku boleh cakap. Korang boleh dengar. Semua ni Allah bagi. Dan ada tak Allah minta bayaran? Tak pun. Allah suruh kita buat baik. Tu je. Dan kita buat baik tu pun atas fitrah kita. Yang memang kita nak buat baik. Bukan kita dipaksa pun. Kita memang nak buat baik. Sebab itu manusia. Manusia memang macam tu. So, tak ada pun istilah yang Allah benci. Jadi Allah pun tak nak dengar suara kau. Allah pun tak nak kau bangun solat tahajud. Mengarut lah. Hello, what is up guys? Welcome to podcast by S Forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. So, patut bagi salam dulu kan. sorry guys. Hari ni kita bawa lagi Peridot official ke kita punya studio. Sebab hari tu kita ada bincang sedikit lah pasal buku yang dikeluarkan. So, Alhamdulillah. Hari ni buku dia dah dikeluarkan. Dah keluar, dah official dikeluar kan. Alhamdulillah. Buku baru dia. Alhamdulillah. So macam mana Peridot? First time ada buku sendiri. What it feel to have your own karya? Sebenarnya waktu tulis buku ni lah. Ni cerita proses tulis tu. Jujur lah, memang waktu tulis tu nangis babe. Aku nangis tulis buku ni. Sebab waktu aku tulis tu, aku cakap yang adakah buku ni boleh bagi impak dekat orang. Aku takut aku buat satu benda yang orang kata apa, orang tak boleh terima. Macam tu lah. Tapi bila tengok setakat ni, Alhamdulillah orang terima. Okay. Dan bila aku tengok balik apa yang aku tulis lah dalam buku ni kan, yang mana benda tu semuanya mengimbau kisah-kisah aku dulu. Daripada cerita macam mana aku tak suka. Daripada start aku kata aku tak suka ya, hari tu lah aku tak suka Quran apa semua. Waktu sampailah aku dapat jadi hafiz Quran. Alhamdulillah. Semua tu dengan izin Allah lah. Jadi aku tulis lah dalam buku ni. Aku cerita dalam buku ni. Sorry tu. Itu kan aku tanya kau pasal kenapa kau punya target dulu dakwah dekat student apa semua kan. Tapi aku tak tanya kau satu benda tentang buku ni. Kenapa kau memilih untuk tulis buku ni? Apa yang trigger kau? Dan kenapa kau pilih? Kan banyak topik kita pilih kan. Contohnya kau macam kau kan kau dakwah content creator kan. Tapi kenapa kau pilih Al-Quran sebagai niche untuk kau tulis buku ni? Faham. Okay. At the first place, aku yakin dan percaya lah yang Allah bagi tu, untuk Allah letakkan satu benda tu bersebab. Okay. Contoh macam aku, Allah letak aku dekat tahfiz. Dan Allah bagi aku Alhamdulillah nikmat untuk hafal Quran. Alhamdulillah. Jadi apa yang aku kena buat, tugas aku sebenarnya besar tau. Bukan setakat aku kena jaga Quran untuk diri aku, tapi aku kena sebar seluas-luasnya. Sebabnya kalau ikutkan, aku mungkin ada satu lagi benda yang Allah bagi, iaitu followers lah. Jadi aku yakin aku kena buat juga benda baik. Sebab aku ada followers. So kalau aku sampaikan benda-benda yang tak baik kan, benda tu orang ikut. Tu paling takut, na'udzubillah. Tapi aku cuba untuk buat sebaik mungkin untuk apa benda yang aku buat. Okay. So buku ni aku buat sebab aku tahu masalah orang sekarang. Kalau tengok aku ada baca tau daripada guru-guru. Sebab kawan aku banyak cikgu kan. Okay. Aku dapat baca daripada guru-guru. Budak sekarang dah form 3 ngaji pun tak kerti.
Oh ya? Ha. Form 3 buka Quran pun tak erti. Nak ngaji tu tak erti. Mungkin tahap Iqra' lah kot. Kan? Form 3, Form 4 tak erti ngaji lagi. Baca Quran tak erti lagi. Lepas tu aku kata bukan sikit, ramai. Ada member aku baru ni, dia bagi tahu. Dia kata kan, dia tanya kelas, ada satu kelas lah, dia saja tanya. Okay, satu sekolah ni dekat negeri mana tak boleh nak cakap kan. Tapi dia ngajar, dia tanya. Okay, dekat sini siapa yang dah khatam Quran? Dia tanya budak form 4 tak silap aku. Siapa yang dah khatam Quran? Ada 2 orang kat tangan. Dalam kelas tu. Kelas tu tak silap aku ada 40 lebih, 50 lebih. Dan dalam kelas tu ada yang tak reti ngaji pun. So bagi aku tahap macam tu adalah tahap yang bahaya. Kenapa kau rasa bahaya? Sebab baca Quran ni wajib. Baca Quran ni wajib. 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 Sebab kita tahu kan Quran ni panduan. So kalau kau sesat dalam hutan, contoh. Okay, macam itu. Kau sesat dalam hutan, kau tak ada kompas. So especially Quran lah, kompas tu. Jadi dunia ni akan buat kita sesat tau. Dunia ni, jadi Quran lah yang akan pandu. So bagi aku benda tu bahaya sebab bila mana, kau bayangkan sekarang dah tahap itu, kau bayangkan Akan datang macam mana? Generasi akan datang. Kau rasa macam mana? Kalau sekarang ni dah tahap itu dah menyeramkan dah, apatah lagi nanti next. For the next generation. Okay, kita skip next generation, kita pergi ke next lagi satu. Mesti lagi gila. Ya, sebab macam yang kita borak itu, kan cakap kita dulu kecil-kecil, mak ayah kita, walaupun bagi aku ada yang mungkin tak datang daripada background agama pun, dia akan tetap menerapkan kepada kita lepas maghrib baca Quran. Ngaji. Lepas maghrib kena ngaji Quran. Maksudnya apa? Maksudnya kita dah dilatih untuk tahu cara bacaan apa semua. Betul. So bila kau cakap pasal Form 3 tak baca Quran, Form 3 masih ada taktik baca Quran ni, macam maksudnya Al-Quran ni sebenarnya dah jauh lah daripada orang tu. Betul. Kita waktu kecil kita kena paksa orang ngaji. Kita nak buka Quran sendiri jangan agak kena paksa ngaji. Macam bapak aku dulu rotan. Kalau aku tak ngaji. Aku khatam mula-mula first, aku khatam dengan bapak aku. Dah jam 4 aku khatam baca. Khatam baca lah. So cuba kau bayangkan kalau ayah, mak ni tak didik anak untuk baca Quran, apa akan jadi dekat anak? Dan lagi takut bila anak tu sendiri tak disuruh baca Quran apa semua waktu kecil, dan bila dia membesar pun dia tak langsung tak terfikir pasal Quran, dan bila dia kahwin dia ada anak pula. So ini dah jadi satu macam sebuah normalisasi lah. Yes. Dan aku risau sekali dia akan jadi satu benda yang janggal kalau kau reti baca Quran. Kalau kau reti baca Quran ni maksudnya kau ustaz. Aku paling takut sekali benda tu. Oh, maksudnya kau buat baik ataupun kita panggil macam kau baca Quran ni sebab baca Quran ni hanya untuk ustaz. Maksud itu lah kau nak cakap. Yes. Aku risau macam tu. Sebab tu aku tulis buku ni. Sebab dalam buku ni waktu first page dekat awal-awal tu, dekat bahagian kompas hidup kan, awal-awal tu, memang aku tulis tanggapan orang yang rasa macam Quran ni memang untuk ustaz-ustaz, ustazah, ulama, untuk tu je. Sebab tu dalam chapter dalam buku ni pun ada kalau rasa tak layak. Ada rasa tak layak. Sebab kadang-kadang kita rasa tak layak nak dekat dengan Quran, nak baca Quran. Padahal sebenarnya Allah tak pandang benda tu. Oh ya. Allah tak pandang benda tu. Kan? Kalau kita rasa macam kita tak layak, as a human memang kita banyak dosa. Okay. Memang tak dinafikan. Tapi untuk kita fikir kita banyak dosa, lepas tu kita disebabkan itu kita tak buka Quran, sebab kita tahu kita tak layak nak buka Quran, silap lah. Allah bagi tahu apa dalam Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah kata
katakanlah kepada hamba-hambaku kan, Hmm. asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus Putus asa asa dari daripada rahmat. rahmat Allah. Allah bagi tahu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah bagi tahu kepada hamba yang melampaui batas. Okay. So, orang yang melampaui batas ni, okey kalau contoh kita gurau. Contoh aku dengan kau gurau. Okay. Okay. Lepas tu contoh tiba-tiba aku main nama bapak ke. Aku sebut benda-benda sensitif. So kau mesti cakap kau ni melampau lah kau ni. Cakap macam tu kan. Betul. Geram gila kan. Rasa macam nak jet muka kan. Tapi Allah kata dekat orang yang melampaui batas, maksudnya memang dah melampau lah orang tu. Bukan setakat dosa, mungkin dia dah buat combo punya dosa kan. Combo, triple combo punya dosa kan. Tapi Allah kata, la taqnatu min rahmatillah. Punya baik Allah. Allah kata jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah kata jangan putus asa. Walaupun kau dah melampau, kau dah teruk, tapi still juga Allah kata jangan putus asa dari rahmat Allah. So maksud dia kau tak boleh menyerah. Selagi mana kau hidup, selagi tu lah kau kena juga cari jalan nak dekat dengan Quran. Sebab fitrah manusia macam tu. So maknanya means ayat yang biasanya seorang pendosa akan cakap adalah Allah tak ada dengan dia. Allah sentiasa macam dia rasa macam contohnya orang manusia tu diberi ujian dan dia akan selalu cakap bahawa Allah tak sayang dia. Maksudnya perkataan Allah tak sayang kita ni sebenarnya tak ada lah. Nope. Allah bagi tahu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah bagi tahu yang Allah tu dekat. Allah bagi tahu kalau ada orang yang tanya kan, jadi kata dekat dia yang Allah tu dekat. Allah ni bukan macam manusia kan. Kalau kita buat jahat dekat manusia, lama-lama manusia tu pun menyampah. Tapi Allah tak. Allah, kita buat jahat kat Allah, kita minta ampun kat Allah, Allah ampunkan. Manusia kalau contohlah hari ni kau buat jahat kat seorang lepas tu kau pun sorry babe. Esok kau buat lagi jahat. Kau pun sorry babe. Esok kau buat lagi jahat. Sorry babe. Seminggu, paling-paling seminggu lah. Lepas tu dia mesti rasa macam apa benda siap Mamat ni kan. Tapi kalau Allah tak. Selagi mana kau cuba untuk minta ampun dekat Allah, Allah lebih suka waktu tu. Allah lagi suka macam tu. Jadi always minta ampun dekat Allah. Sebab tu sarana ulama bagi tahu hari-hari kena solat taubat. So hari-hari solat taubat, hari-hari kena baca Quran. So especially aku touch dekat sini Quran lah. Yang memang aku dalam bidang Quran berapa lama lah. Daripada aku form 1. Sekarang ni aku dah ambil degree lah. Degree pun dalam bidang Quran. So bagi aku ni tanggungjawab aku lah. Untuk dekatkan orang dengan Quran. Orang banyak sekarang nak kerja tadabbur. Aku tak salahkan. Bagus. Tadabbur, nak khatam. Aku tak salahkan benda tu. Dalam ni pun ada planner untuk khatam. Tapi yang paling penting, kalau kau nak kejar semua benda tu, kau kena dekat dulu dengan Quran. Kau bayangkan berapa ramai orang tak dekat dengan Quran dan orang tak kenal pun Quran. Tak tahu pun macam nak baca Quran. Padahal orang Islam. So, benda tu lah yang aku nak touch. Ramai orang, dia sekarang ni kita di tahap satu tahap. Satu tahap yang mana memang orang tak endah langsung pasal Quran. Okay. Satu lagi tahap yang mana orang memang dah tahu pasal Quran dan dia nak tahu lebih lagi. Tapi dekat tengah-tengah ni, yang mana orang yang dia nak dekat dengan Quran tapi dia tak tahu arah mana aku nak pergi. Kalau aku pergi sini kan lagi susah aku nak faham. Sebab dia dah borak tadabbur, dah borak benda-benda yang dalam kan. Jadi macam mana nak buat buku ni? So dalam ni ada banyak. Kalau aku letak ayat Quran pun ayat yang simple untuk orang faham lah. Yes. Bahasa dalam ni simple gila. Bahasa dalam ni macam borak lah. Macam aku sembang lah. Macam apa yang kita sembang macam tu lah dalam ni. Simple je. So kalau makna kan ketika Al-Quran menjagamu, sebenarnya Al-Quran ni jaga kita dari aspek apa je? Okay, best ni. Okay. Untuk apa orang kata, Quran ni dia akan jadi jaga kita dari aspek apa lah. Aku pegang dua benda lah. Quran ni dalam hidup kita, dia akan jadi dua benda ni. Okay. Ni orang yang orang kata apa,
orang Islam lah. Hmm. First, Quran ni dia akan jadi jaga kita, dia akan lindung kita. Yang mana bila kita nak buat something yang jahat ke apa ke, kita tahu Allah bagi tahu dalam Quran, tak boleh. Kita nak buat something yang some bad things, okay, kita tahu yang Allah kata tak boleh. Dan yang paling penting sekali, bila kita tahu yang Allah tu Maha melihat lah. Jadi apa kerja kita nak buat, walaupun bukan di belakang, maksudnya di belakang orang tak tahu, kita seorang je tahu, tapi Allah pun tahu. Dan yang kedua sekali, yang paling menakutkan lah orang kata, yang paling menakutkan sekali, bila kita dah tak rasa apa-apa pun. Bila kita dah tak rasa apa-apa pun, kita rasa macam tak baca Quran ni normal. Buat dosa pun normal. Buat dosa pun normal, apa semua normal. Kita rasa macam, I just to be myself. Aku nak jadi diri aku je. Aku tak nak hipokrit. Padahal lumrah manusia kan, lumrah manusia ni nakkan kebaikan. Lumrah manusia ni nakkan kebaikan. Jadi Quran ni benda yang baik. Dan manusia akan cari Quran. Okay? Manusia akan cari Quran. Yang mana manusia yang orang Islam lah akan cari Quran. Tapi kalau orang tu dia tak cari Quran, dia tinggalkan Quran, tak nak baca Quran, sebenarnya dia lah yang hipokrit. Oh ya. Sebab lumrah manusia dia sukakan kebaikan. okay. Dan lawan kepada kebaikan adalah kejahatan. Jadi bila kau tak baca Quran, kau tak cuba pun nak baca Quran, kau tak cuba pun nak dekat dengan Quran, dan kau tak nak pun cari macam mana jalan nak dekat dengan Quran, maksud dia kau dah bertentangan dengan benda baik. So bila kau dah bertentangan dengan benda baik, kau dah melawan fitrah. Dan bila kau dah melawan fitrah, maksudnya kau sendiri hipokrit dah. Kau tipu diri kau. Contohnya kan ada orang cakap macam, aku tak nak buat baik sebab nanti orang nampak aku riak. Macam tu lah. Itu orang kata apa? Pernah dengar tak kata, jangan tunggu ikhlas baru nak buat, tapi buat sampai ikhlas. Okay. Maksudnya kalau contoh katakanlah kita ngaji hari ni tak ikhlas, mungkin sebab orang paksa ke, mungkin sebab kita nak something ke, kita sebab nak buat live kat TikTok ke. Tak apa lah kalau kau rasa kau nak buat live kat TikTok kan, ngaji je buat live, tak apa, tak ada masalah. minta gift. Tak ada masalah. Minta gift apa kan. Tapi benda tu orang kata apa? Jangan pula alam menunggang. Jagalah hati tu. Hati ni kita sendiri yang tahu. Lepas tu jaga Quran tu sendiri. Jaga Quran tu sendiri. So, kalau kalau kita nak buat tu, kalau sekarang kita tak ikhlas, buat je sampai ikhlas. Jangan pula tinggal. Aku tak ikhlas. Senang lah macam tu. Aku tak nak solat, aku tak ikhlas. So tak payah solat. Simple. Kau Tuhan ke Allah yang Tuhan? Lepas tu selain benda-benda tu, apa lagi yang kau tulis dalam ni? Aku tengok macam ada doa. Betul, ada doa. Dan doa-doa yang ada dekat dalam ni, okay, contoh macam surah Taha ayat 1 sampai 5, surah An-Nur ayat 35. Lepas tu ada doa daripada Syekh Anwar Shah Al-Kashmiri. Doa-doa tu semua aku amalkan daripada aku juzuk 1 waktu tu Okay, aku dapat daripada ustaz aku. Juzuk 1, daripada aku juzuk 1 sampailah Allah takdirkan aku untuk jadi hafiz Quran. Aku amalkan every single day, setiap kali aku nak buka Quran. Doa untuk kalau contoh surah Taha ayat 1 sampai 5 tu untuk lembut hati. Surah An-Nur ayat 35 tu adalah untuk minta cahaya ke dalam hati, masuk dalam hati. Lepas tu kalau doa ni rare sikit, doa daripada Syekh Anwar Shah Al-Kashmiri. Apa doa tu? Doa tu doa hafal dengan sekali lihat. Okay. Doa ni rare sebab, dan aku tengok banyak je dekat Google, kalau type ada, tapi banyak typo. Typo. Daripada segi i'rab, baris salah. Jadi yang dalam buku ni adalah yang aku memang dah semak dengan orang yang sebetulnya aku dah check balik apa semua. Okay. 3 kali check tau buku ni. 3 orang check buku ni. Okay. Barulah dah tengok sahih, barulah diterbitkan. So doa-doa yang aku baca dalam ni, okay, alhamdulillah lah. Kita memang tahu kita bukannya Imam Syafi'i, babe. Kan? Hafal tengok boleh terus lihat, boleh sekali tengok boleh dapat kan? Tapi kita minta dekat Allah macam tu sebab apa? Sebab first, kalau Allah bagi tu bonus.
Tapi kita nak minta sebenarnya supaya Allah percepatkan proses kita menghafal tu. Tu je. Oh, faham. Kita tahu kapasiti kita, tapi kita yakinlah dengan Allah. Mana tahu tiba-tiba kalau Allah kata kau boleh hafal dengan sekali lihat, why not? Lagi bagus. Kan? Kita minta je dekat Allah. Sebenarnya aku rasa adanya dikategorisekan ayat-ayat daripada Quran ni hanya sebenarnya adalah untuk menguji keyakinan kita je kepada Allah. Kau tak rasa macam tu ke? Maksudnya, okay, kau baca doa ni, kau baca doa ni. Sebenarnya dia nak uji kita punya keyakinan ni. Macam mana tahap kita yakin dengan Allah. Dengan apa yang Allah bagi. Ke Betul? tak? Betul? Sebab dulu waktu time Nabi Musa nak jumpa Firaun, kan? Nabi Musa baca apa? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Doa tu Allah yang ilhamkan. Kan? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut detail. Nah, doa ni Nabi Musa baca untuk minta dekat Allah supaya Allah lancarkan lidah. Nabi pun minta kat Allah. Sebelum jumpa Firaun. Padahal tahu dah Firaun ni memang neraka lah. Tapi sebab nak bagi tahu yang betapa pentingnya untuk kita bersangkut ataupun kita bergantung pada Allah. Betapa pentingnya. Okay? Dan Allah boleh je bagi hidayah pada Firaun. Boleh je. Allah boleh buat. Tapi sebab apa Allah tak bagi? Okay? At the first place yang kita nampak untuk pengajaran. Dan selebihnya Allah lah yang lebih tahu. Dan seterusnya bagi aku, untuk memahami hikmah-hikmah, kenapa itu, kenapa ini dijadikan itu ini, kan? Nabi-nabi diberi ujian apa semua, kita tak akan dapat belajar kalau kita tak baca Quran. Sebab Quran lah yang ada tempat di mana kita nak tahu tentang qasas anbiya, kisah-kisah anbiya, kisah-kisah nabi. Betul? Macam mana kita nak meneliti ujian yang Nabi hadap. Dan sebenarnya aku rasa bila kau menulis ketika Al-Quran menjagamu ni, semua aspek sebenarnya Quran menjaga kita kalau kita nak tahu. Betul. Dari sudut kesedihan, marah. Yeah, all the emotions. Semua ada. Kau tengok sedih, buka surah Yusuf. Surah Yusuf, Nabi Yusuf kena uji macam-macam. Kan? Daripada start Nabi Yusuf apa? Kalau ikut ni cerita daripada side sedih lah. Kan kadang-kadang kita rasa macam hidup kita sedih, kita rasa putus asa, betul tak? Tengok kisah Nabi Yusuf. Reflect balik. Aku kalau sedih, aku buka surah Yusuf. Ini memang personalnya ni lah. Aku memang kalau sedih, aku buka surah Yusuf. Aku baca. Aku ngaji. Aku baca. Sebab apa? Sebab dalam surah Yusuf kan, Allah ceritakan kisah Yusuf ni. Okay. First kali dia kena orang kata kena pada ajal lah. Dengan adik-beradik. Betul. Lepas tu bila dah ni kena ni pula dengan Imratul Aziz. Kalau dalam Al-Quran dia tak bagi tahu nama Zulaikha. Zulaikha ni adalah nama daripada sesetengah ulama yang meletakkan nama Zulaikha tu. Ada setengah ulama dia tak letakkan nama pun, dia panggil kalau sebut dalam Al-Quran Imratul Aziz. Okay. Isteri kepada pemimpin. Imratul Aziz. So kena fitnah berzina. Kena fitnah berzina. Kan? So lepas tu kena penjara. Atas fitnah tu kena penjara. Lepas tu bila kena penjara pula, sepatutnya dah boleh keluar, tapi disebabkan dia bagi tahu dekat seorang ni, seorang okey dia macam berdua. Okey, lepas tu seorang ni dapat keluar. Lepas tu dia cakap, tolong bagi tahu dekat raja yang aku tak bersalah. Okey. Tapi yang seorang ni sebab dia ni dapat keluar, dia jadi macam PA lah, dia jadi macam raja punya escort juga. Okay. Tapi bila dia naik jadi hulu balang, jadi escort tu, dia lupa. Selama beberapa tahun. Dia lupa tu lama kot. Lepas tu baru dia teringat. Nabi Yusuf. Teringat. Sebab Nabi Yusuf boleh mentafsir mimpi kan. Waktu tu raja tu, dia macam ada satu mimpi dan dia jumpa orang tapi mimpi tu tak boleh nak ditafsir. Baru dia ingat, dekat penjara aku ada jumpa seorang yang boleh tafsir mimpi. Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf dalam penjara. Aku lupa pula nak bagi tahu. Aku lupa pula. Macam tu lah. Dia terlupa. So lepas tu barulah Nabi Yusuf keluar. Dan pada akhirnya barulah ada happy ending untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf keluar and then raja nampak Nabi Yusuf punya kepakaran. Okay. Kalau sekarang ni menteri lah. Jadi raja pun dijadikan menteri.
So tu at the ending lah. So maksud dia nak bagi tahu yang sebenarnya hidup kita ni akan ada juga bahagian yang gembira, happy tu. Dekat mana kita tak pasti, tapi akan ada. Untuk orang-orang yang bersedih lah. Yes, untuk orang-orang yang rasa putus asa, yang sedih, tengok balik kisah, reflect balik kisah Nabi Yusuf. Tengok balik. Kalau dari segi ayat Quran banyak ke untuk orang-orang yang putus harapan? Banyak. Contoh tadilah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Lepas tu kalau kau tengok dekat dalam ni ada satu practical, okay, nama dia Q-Seek technique. Dekat situ ada ayat-ayat, okay. Kalau kau tengok dekat atas tu kan ada ayat Quran aku letak kan. Ayat Quran surah apa, lepas tu ayat berapa. Al-Baqarah ayat 286. Contoh. Itu semua adalah ayat-ayat yang untuk healing. Senang cerita aku boleh bagi simple dia adalah teknik healing dengan Quran lah. So ayat-ayat tu baca, and then bila baca kan ada tempat kosong kat bawah tu. So bila baca dekat bahagian diary tu tulis apa yang kau rasa based on apa yang kau baca. Contoh kau baca ayat pasal apa jangan putus asa kan. So kau tulis apa yang kau rasa after kau baca ayat tu. Tu teknik healing dengan Quran. Maksudnya bila kita baca Quran, contohnya pasal ayat-ayat sedih, healing apa semua kan, kita kena tulis apa kita rasa lepas baca tu. Apa yang maksudnya contohnya aku rasa puas ke apa ke. Yes. Tulis je. Inilah dalam teknik. Okay, untuk kalau kau sendiri lah. Soalan aku, adakah kau pernah rasa macam setiap kali kau baca Quran tapi kau tak dapat jawapan, ke mesti ada jawapan setiap kali kau baca Quran? Maksudnya kalau aku nak suruh kau tulis balik kan, contohnya kau baca Quran, contohnya kau baca ayat tentang marah kan, kau baca ayat tentang putus asa, lepas tu kau cari Quran, kau tak cari orang lain kan, kau tak cari orang, kau tak cari siapa-siapa kan, tapi kau baca Quran, pernah tak kau ada rasa tak dapat jawapan pun? Memang sentiasa ada jawapan? Mungkin ada jawapan, tapi kadang-kadang kita tak tahu. Maksud? Maksud dia contoh pengetahuan kita tentang tafsir tak terlalu mendalam. Jadi apa yang kita buat, kita tanya orang. Sebenarnya kita tanya orang tu pun Allah yang gerakkan kita untuk tanya orang. So especially kita akan dapat jawapan juga, tapi secara tak langsung. Bukan secara langsung. Maksud dia bila kita buka Quran, kita rasa macam aku macam tak jumpa lagi lah jawapan ni. Macam aku tak tahu lagi lah. Tapi kalau buka tafsir mungkin kita tahu. Tapi kita tak tahu apa ilmu nak baca tafsir. Contohlah kan, macam tafsir Jalalain, tafsir ni apa semua kena ada ilmu nak baca. Betul. Okay? Jadi kita tak tahu. So kita pun tanya orang yang tahu. So semua tu perjalanan tu, okay? Perjalanan tu sebenarnya itulah yang Allah bagi nak kita cari jalan keluar tu. Dan Allah bagi juga jalan keluar pada akhirnya. Setiap masalah kita ada jalan keluar. Of course. Okay, next. Aku nak tanya. Apakah kerugian terbesar manusia andai dia tidak pernah baca Quran? Tak pernah nak ambil tahu tentang Quran. Apa kerugian dia? Kerugian besar bagi seorang manusia bila dia tak ambil endah pun masa Quran. Okay. Sudah aku tanya dari sudut kau lah. Okay. Agak-agak kau lah. Andai ditakdirkan kau dulu tu benci dengan Quran, benci orang agama kan. Andai kau terus je. Terus je. Kau tak dibawa pun ke arah akhirnya menjadi hafiz kan. Apa kerugian terbesar dalam hidup kau rasa? Aku akan hilang ketenangan hidup. Sebab sebenarnya kalau kita tak kembali ke fitrah, yang mana fitrah kita ni adalah kebaikan yang macam aku cakap tadi. So kalau kita tak kembali kepada kebaikan, kita akan hipokrit dan kita sendiri yang akan terseksa. Contohnya kalau kita happy, kita sebenarnya tinggal tipu diri kita happy. Tak ada. Orang yang tinggal Allah tak akan happy. Oh ya? Yeah? Kalau dia happy, dia tengah tipu diri dia. Kalau dia kata, aku pernah jumpa orang yang dia cakap macam ni tau. Aku pernah kerja dekat satu kedai makan. Seorang brother ni, dia kata, dengan bangganya dia cakap, aku tak solat. Dia kata, aku tak solat.
Sebab kalau aku solat, Allah tak makbulkan doa aku pun. Hmm. Aku minta macam-macam kat Allah, Allah tak makbulkan doa aku pun. So sekarang ni aku happy. Aku happy. Dan Allah bagi je aku dia kata aku tak solat pun aku dapat juga duit. Dia kata macam tu. Aku dapat juga duit. Lepas tu aku nampak dia bekerja tu dalam keadaan stres. Aku nampak benda tu. Dan waktu dia tak cerita yang dia tak sembahyang tu, waktu sebelum tu, aku dah kerja dengan dia kan. Waktu tu dah berapa minggu dah kerja. Dan aku tak pernah nampak pun dia sembahyang. Okay? Jadi betul lah dia kata dia tak sembahyang tu. Okay? Dan aku tak nampak dia tenang pun kerja. Aku tanya juga, apa kesenangan yang Allah bagi kat dia? Aku tak nampak pun. Apa kesenangan yang Allah bagi kat dia? Mungkinlah ada duit. Tapi, adakah ada duit tu senang? Kau tengok ramai je orang kaya tapi tak senang pun hidup dia. Asyik fikir pasal duit, bertuhankan duit. Lepas tu bila jatuh, habis. Kan? Bila duit hilang sikit, habis. So tu lah, dia sebenarnya hidup kita ni, yes kita kena ada duit. Tapi aku tak setuju dengan ayat semuanya, everything kena ada duit. Tak. Tak. Hidup kau bukan bertuhankan duit. Segalanya kena ada Allah. So macam mana the connection kau dengan Allah? Quran lah salah satu jalan dia. Kau nak jaga kita daripada sudut benda-benda tu sekali lah kan. Yes. Merasa sampai kita tak perlukan Allah. Yeah, kita rasa hebat sangat. Oh, hebat sangat. Kau tak payah baca Quran lah, aku dah hebat lah. Oh, bahaya gila rasa tu. Boleh jadi itu juga satu orang panggil sebagai istidraj. Qarun tenggelam dengan harta-hartanya. Okay? Istidraj. Pasal dia rasa yang dia hebat. Tanpa Allah pun dia hebat. Dia dah kaya kan. Dia kaya raya kan. Lah tenggelam harta-harta dia. Allah sebut juga dalam Quran. Pasal Qarun. Tapi soalan aku, Allah benci tak dengan orang-orang yang macam tu? Allah murka dengan orang yang tinggal Allah. Dia tahu dia tahu kewujudan Allah dan dia tinggal Allah. Okay, secara sukarela. Allah murka, tapi Allah nak dia kembali. Kau pernah dengar tak ayat? Kalau kau tak bangun solat tahajud, maksudnya bukan sebab kau tak bangun solat tahajud, tapi sebab Allah tak nak dengar suara kau. Ayat macam tu kan orang kata kan. Aku tak setuju gila ayat tu. Maksudnya tak ada istilah lah yang bahawa Allah akan berpaling pada kita macam tu. Allah baik gila. Allah baik gila weh. Yang jahat dengan Allah siapa? Kita lah. Kita yang jahat dengan Allah. Kan? Semua benda yang Allah bagi ni, aku boleh gerak jari, aku boleh cakap, korang boleh dengar. Semua ni Allah bagi. Dan ada tak Allah minta bayaran? Tak pun. Allah suruh kita buat baik. Tu je. Dan kita buat baik tu pun atas fitrah kita. Yang memang kita nak buat baik. Bukan kita dipaksa pun. Kita memang nak buat baik. Sebab itu manusia. Manusia memang macam tu. So, tak ada pun istilah yang Allah benci. Jadi Allah pun tak nak dengar suara kau. Allah pun tak nak kau bangun solat tahajud. Mengarut lah. Mengarut. Weh. Oh, kira sebenarnya dalam ni, sebab aku banyak tengok kau highlightkan point sebenarnya kepada orang-orang yang pendosa, kan? Orang yang rasa dia tak layak. So aku nak bagi tahu macam tadi tu lah, bahawa Allah ni sebenarnya sayang orang. Yes. Ramai orang dia tak ada siapa yang hulurkan torchlight. Jalan waktu malam tak ada siapa yang hulurkan torchlight. Ada jalan ada. Jalan terbentang luas. Tapi waktu tu malam gelap. Tak ada lampu. Kau tak boleh nampak. Torchlight tak ada. Tapi engkau adalah orang yang memegang torchlight. Contoh macam akulah. Aku orang yang Allah bagi Quran dekat aku. Okay. So aku kena hulurkan sebanyak mungkin torchlight yang ada dekat orang. Supaya orang boleh nampak jalan. Dan aku juga kena jaga torchlight aku supaya tak mati. Macam mana kau nak jaga
Toslat kau supaya tak mati. Aku pun kena muhasabah diri dan kena sentiasa baca Quran jugalah hari-hari, everyday. Kena mengulang. Allah bagi aku hafal, aku kena ulang. Aku kena murojaah. Aku kena tadabbur. So all the things about Quran, aku memang kena still belajar dan terus belajar. Dan ini bidang aku. Jadi aku bertanggungjawab atas ni. Aku nak tanya satu soalan dengan kau. Bukankah kalau kita rasa kita ni baik, kita nak ajak orang-orang buat baik. So kita nak ajak. So kalau kita tak duduk dalam circle yang tak baik, macam mana kita nak ajak orang tu buat baik? Okay. Macam mana kita nak ajak orang tu buat baik kan? Kalau kita tak berkawan dengan dia orang, betul tak? Betul. Alright. So, dia ada tahap dia sebenarnya. Kita kawan-kawan still kawan. Ada tahap. Okay, ada tahap. Kau ada kawan? Ada. Kawan baik ada? Ada. Betul tak? Tapi sebab apa ada hadis Nabi yang kata dakwah tu memang betul, of course. Dakwah tu memang betul. Tapi ada hadis Nabi yang bagi tahu kata kena kawanlah dengan orang yang kalau kau kawan dengan orang yang jual minyak wangi, kau akan jual minyak wangi. Kalau kau dengan tukang besi, kau akan dapat sekali dengan dia punya bau usul apa semua itulah. Okay, so cerita dia, kalau kau rasa kau boleh bertahan dengan circle yang toksik tu, kan, kau teruskanlah untuk dakwah dia orang dengan niat dakwah orang. Tapi persoalan yang paling besar dia, adakah kau kuat untuk benda tu? Rapat. Okay, ni aku cerita rapat tau. Aku tak cerita jangan dakwah. Maksud dia, kalau kau tak rapat pun, kau still juga boleh ajak dia orang. Jom solat. Still boleh ajak dia orang. Kau bayangkan, dalam setahun ada 360 hari. Dan kau duduk dengan housemate contoh. Housemate kau tu toxic dan kau tak rapat sangat pun dengan dia orang. Kau pun lepak dengan kawan-kawan lain lah untuk menjaga iman kau contoh. Okay. Dan housemate kau contoh ada yang toxic, yang memang tak nak solat, tak nak baca Quran. Kau pun hari-hari jugalah. Walaupun kau terserempak dengan dia ke, kau tegur je macam biasa, je kawan. Okay. Tapi kau akan ajak hari-hari. Jom solat. Jom solat hari-hari. So selama 360 hari tu agak-agak ada tak sekali lah paling kurang dia pergi. Mesti ada punya. Mesti ada. Mesti ada punya. Mesti ada sangkutnya. Sekali tu mesti ada sangkut. Tap. Jom solat. Mungkin hari pertama, jom solat. Tak apa kau gila lah. Jom solat. Sekejap lagi aku sampai. Jom solat. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dah. Minggu ketiga kau ajak hari-hari. So dia pun kata, jom. Okay, aku free ni. Okay, jom. Tu je cara dia. Kita touch juga diorang. Jangan tinggal. Okay, jangan tinggal kawan-kawan kita yang lost. Sebab mungkin kadang-kadang diorang tak jumpa jalan. Diorang kena ada orang yang jentik je lagi. Sikit je lagi ni. Diorang tengah cari kekuatan. So jangan judge. Jangan judge orang. Itu yang paling penting lah. So dalam ni kau dah beritahu lah pasal benda-benda ni. Yes. Adakah kau relate juga dengan apa yang kau belajar kat Quran, apa semua tentang contohnya? Contoh kita borak pasal menghargai orang. Adakah kau belajar menghargai orang based on pengalaman tu saja ataupun akhirnya kau tersedar dalam Quran pun sebenarnya ada bagi tahu bahawa kita ni kena buat baik dengan orang. Of course. Salah satu faktor dia Quran lah. Kan? Kalau kau tengok Nabi pun appreciate siapa yang ada, kan ada Khulafa' Rashidin kan? Geng-geng sahabat-sahabat Nabi yang memang selalu satu geng dengan Nabi, macam maksud dia memang rapat kamcing lah orang kata Nabi pun ada kawan-kawan karib. Dan kawan-kawan karib ni kalau kau tengok lah, kalau kau perasan semua sifat dia orang berbeza-beza kot. Kan? Contoh macam Saidina Umar terkenal dengan ketegasan dia. Saidina Uthman terkenal dengan lemah lembutnya. Kan lain? Kalau macam Saidina Ali, okay, daripada kecil kan masuk Islam kan, so dia ada tahap kematangan dia. So semua sahabat-sahabat Nabi ni semua ada karakter masing-masing. Macam kita, kawan-kawan semua ada karakter masing-masing. Tapi macam mana kita boleh terima diorang dan diorang boleh terima kita?
Semua tu ada dekat kisah-kisah Nabi. Macam nak kenal Nabi? Quran lah. Macam tu lah. Kenapa ada orang yang dia doa, dia solat 5 waktu, dia doa, apa benda lah dia buat, and tapi Allah tak bagi juga dia apa yang dia nak. Dia dah buat dah segala perintah Allah yang dia nak, yang Allah nak kan. Contohnya dia suruh, Allah suruh solat, Allah suruh doa, Allah suruh zikir apa semua, tapi at the end doa dia tak makbul. Rasa apa sebab Betul ke doa tak makbul? Soalan dia. Betul ke doa tak makbul? Allah makbulkan doa ni atas 3 perkara. Maksud dia dengan 3 benda ni Allah makbulkan. First, Allah tak makbulkan secara langsung, tapi Allah avoidkan benda-benda yang buruk yang terjadi pada kita. Contoh? Contoh contoh, kita minta, ya Allah, aku nak kahwin. Okay. Aku nak kahwin tahun ni. Contoh. Allah tak bagi kita kahwin tahun ni. Tapi Allah bagi kita, Allah tak bagi kita kahwin tahun ni. Okay. Tapi dalam masa yang sama, Allah elakkan kita daripada segala bala yang datang. Mungkin, katakan mungkin kita balik nanti, na'udzubillah, accident. Tapi disebabkan kita doa macam tu dekat Allah, kita sangka baik dengan Allah, Allah elakkan kita daripada accident tu. Tu satu. Dalam hadis Nabi lah. 2, Allah memang makbulkan direct. Dapat kahwin tahun ni. Ya Allah, aku nak kahwin tahun ni. Pom, Allah bagi kahwin tahun ni. Yang ketiga, Allah gantikan dengan benda yang lebih baik. Kita minta ke Allah, ya Allah, aku nak kahwin tahun ni. Allah tak bagi kahwin tahun ni, tapi Allah bagi kau kawan yang baik. Allah bagi kau family yang baik. Rezeki melimpah ruah. Tiba-tiba jadi kaya, billionaire. Okay? Allah bagi kau bisnes kau memang padu. Kerja kau best. Kawan-kawan, circle-circle kau semua best. Allah bagi macam tu. What about, ya Allah, aku nak kahwin tahun ni. Tapi at the end dia tak kahwin pun sampai dia meninggal. Apa maksud dia pula? Dia tak kahwin sampai dia meninggal. Boleh jadi yang pertama tadi, yang Allah avoidkan dia dengan benda-benda yang buruk, ataupun boleh jadi juga Allah bagi dia benda-benda yang baik selain daripada kahwin yang dia minta tu, tapi Allah bagi benda lain. Allah bagi benda lain. Faham tak? Dia minta nak kahwin. Okay, dia minta nak kahwin. Ya Allah, aku nak kahwin. Tapi Allah tak bagi kahwin tahun ni. Tapi Allah bagi benda lain. Allah bagi dia kawan baik, Allah bagi dia kerja yang seronok. Sampai dia lupa, sampai dia sendiri tak perasan pun yang dia ni, apa yang diminta, contohnya macam kahwin apa semua tu kan, sebagai satu beban. So, ataupun nak cakap macam, sampai dia, mungkin time dia minta doa, dia kata dia nak kahwin tu, sebab dia rasa dia keseorangan. Yes. Dia kurang bahagia apa semua. Tapi at the end Allah ni Contoh, kita minta 10 benda dengan Allah, 9 Allah makbulkan, 1 je Allah tak makbulkan. Tiba-tiba kita duk kata Allah tak makbulkan doa aku apa semua. Padahal 9 benda yang kita minta ni semua Allah makbulkan. Contoh kita minta, ya Allah, ampunilah dosa aku. Kita minta ke Allah, ya Allah, jadikanlah mata aku ni boleh memberi manfaat pada orang. Kita minta ke Allah semua benda tu, Allah bagi. Tapi ada satu benda je, kita minta ke Allah, ya Allah, aku nak, contohnya, aku nak kahwin. Tapi Allah tak bagi kahwin. Aku nak kahwin tahun ni, Allah tak bagi kahwin tahun ni. Lepas tu kita salahkan Allah. Allah tak makbulkan doa aku. Tadi semua benda yang kau minta, Allah makbulkan. Kau tak ada pula fikir. Satu je Allah tak makbulkan, kau dah ni. Padahal satu yang Allah tak makbulkan tu pun, bukan Allah tak makbulkan, tapi belum timing ke. Mungkin boleh jadi kalau kau kahwin time tu, contoh, ya Allah, aku nak kahwin tahun ni. Allah tak bagi kahwin tahun ni. Sebab kalau kau kahwin tahun ni, boleh jadi perkahwinan kau tu tak lama. Boleh jadi juga banyak benda yang kau kena belajar lagi. Boleh jadi juga kau punya jodoh tu tak ready lagi. Macam tu. So, semua benda tu Allah atur. Allah tahulah benda tu. So, serahkanlah kat Allah. Kita doa, yes.
Tapi serahkan ke Allah dan jangan salahkan Allah kalau kita rasa macam doa tu tak makbul. Padahal sebenarnya bukan istilah doa tu tak makbul tu tak wujud pun. Oh, okay. So aku dah faham. So kau nak jadi aku dah faham. Kau nak cakap bahawa sebenarnya tiada istilah doa tak makbul. Yes. Cuma sama ada Allah makbul secara direct Yes. atau Allah tangguhkan dulu. Allah tangguh dulu. Yes, yes. Ataupun Allah gantikan yang lebih baik. Yes. Kalau tak di dunia, di akhirat. Ya, right, betul. Yes, yes. Sebab mustahil lah. Contohnya, kita mesti dah nampak macam orang tu kan. Dia minta kaya kan. Sampai dia mati dia tak kaya. Kan? Sebab boleh jadi kalau dia kaya, dia akan jadi macam Firaun. Boleh jadi, na'udzubillah. So, tapi berkat kerana berkat kesabaran dia yang tidak pernah berhenti berdoa untuk meminta menjadi kaya dan percaya bahawa dia akan kaya walaupun dia tidak kaya sampai dia mati, dia akan dapat kebaikan lah di sana. yes, of course. Sebab tu ada tu bahagian doa tak makbul dalam buku ni. Nak bagi kita sedar sebenarnya tak ada pun istilah doa tak makbul. Allah makbulkan, tapi mungkin dengan cara yang berbeza yang kita tak faham. Okay, aku nak tanya satu lagi soalan. Macam aku nak tanya soalan tentang satu benda. Okay, ada orang dia gunakan Quran untuk dia manipulate statement. Contoh, aku bagi contoh dia kata jika kita baik, kalau kau dengan orang yang baik kan, kau akan dapat orang yang baik, betul tak? Ada kan ayat Quran masa tu? Yes, betul. Al-khabithatul khabithin orang yang baik untuk orang yang baik. Yes, yes, yes. Okay, dia kahwin. Lepas tu tiba cerai. Contoh. Okay. Lepas tu macam mana kalau dia cakap macam ayat Quran ni salah. Oh. Okay. Asal aku kena macam ni? Kau cakap dalam Quran cakap macam ni, tapi aku kena macam ni. Okay. Apa pendapat kau pula asal benda tu? Alright. At the first place, kau yakin ke yang kau adalah di kategori yang baik? So at the first place lah. Ini untuk muhasabah je bukan untuk label-label ke apa tak. Adakah kau yakin yang kau dah cukup baik? First. Second, kalau katakanlah kau dah cuba sehabis baik, boleh jadi dia baik, kau baik. Okay? Aku pernah jumpa je pasangan yang baik tapi bercerai. Pernah. Sebab apa? Sebab mungkin kau baik, dia baik, tapi dia mungkin bukan yang terbaik. Orang baik ni ramai, tapi yang terbaik yang boleh pair dengan kita tu belum tentu lagi. Yang boleh terima baik buruk kita, dia baik, kita pun baik lah, insyaAllah. Yelah, so contohnya macam kan ada setengah orang macam dia pelik lah. Dia macam macam mana aku boleh berpisah dengan dia sedangkan aku baik, dia baik. Kau baik. Dan dijanjikan dalam Quran pun Yes. sepatutnya orang yang baik dengan yang baik. Betul. Tapi itulah macam aku cakap betul ke kau rasa yang Kau ni betul-betul baik? diri kau betul-betul baik? Dan kalau kau katalah okay, aku dah berusaha untuk jadi yang terbaik. Boleh jadi juga kau baik, dia baik, tapi bukan yang terbaik. Maksudnya dia bukan yang terbaik dalam hidup kau dan kau mungkin bukan yang terbaik dalam hidup dia. Tu je. Maksud dia kira masing-masing baik, cuma masing-masing belum tentu boleh menerima kebaikan. Bukan kebaikan. Kita kalau kahwin, kita tak terima kebaikan je tau. Kekurangan sekali. Jadi boleh jadi juga kebaikan dia kita boleh terima. Dan yelah, of course lah kebaikan kan. Tapi keburukan dia boleh jadi salah seorang tu tak boleh terima. Sama ada lelaki atau perempuan tak boleh terima. So akhirnya cerai. Tapi bila cerai pun, contoh kan, jodoh dia mungkin sampai situ. Kemudian kahwin pula dengan orang lain. So jodoh dia dengan orang lain pula. Macam tu je lah. So memang sebenarnya Quran ni yang kalamullah. So tak pernah, sebenarnya tak adalah istilah kalamullah ni benda yang sebenar. Takkan pernah ada salahnya lah. Kan? Sebab ada orang dia akan guna counter argument. Contohlah kita bagi atheist, orang tak beragama kan. Yang dia akan menggunakan logik, contoh macam science. Yes. Apa itu kan. Dia kata, contohnya dalam kapal terbang, dia bagi satu contoh kan. Naik kapal terbang kan. Dia pelik. Kenapa ada orang berdoa pada Tuhan? Time kapal terbang tu nak terlepas. Padahal sepatutnya
Kau fikirlah cari kau nak selamat. Cari payung terjun ke apa ke. Yes. Kan? Itu kan counter argument dia lah. Kan? Pada orang yang berdoa tu dia berharap Allah selamatkan dia. Sebab dia percaya dengan janji Allah tentang doa ke kan. Yes, Contohnya mungkin ada dalam Quran ataupun ada dalam Quran cakap kau pun meminta kepada aku sungguh-sungguh. Betul. Makbulkan lah. Akan kabulkan lah. Ya. So macam ni kita nak bagi orang yang macam ni untuk kita nak counter argument balik kat orang-orang yang macam ni. Kan? Yang mendustakan kalamullah sendiri. Bagi kau. Kalau untuk orang yang maksudnya dia katalah macam tak payahlah doa pun kan. Dia kata macam tak payahlah nak minta kat Allah pun. Aku banyak dah benda tu. Aku banyak dah. Contoh aku dah kaya lah. Tak payah minta kat Allah. Kan, contoh macam aku dah kaya. Tak payah. Tak payah nak minta kat Allah, nak doa. Tak payah kan. Tak payah nak solat apa semua. Aku dah kaya. Kan? Kita kena fikir satu benda lah. Okay? Sebab orang-orang yang macam ni, Allah bagi tahu juga dalam Quran tau. Allah kata, okay, ada golongan yang mana lahum qulubul la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Allah bagi tahu yang ada hati. Okay, dia orang ada hati. Tapi la yafqahuna biha. Tak nak fikir pun pasal benda tu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak nak lihat. Tak nak tengok kebenaran tu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak nak mendengar kebenaran yang mana yang ada dalam Quran. So, kalau untuk kita counter dia orang secara logik jugalah, kan? Contoh orang kata tak payah doa pun lah. Aku dah banyak benda dah. Banyak ni dah. Lepas tu kita kena tanya dia lah. Sampai bila yang kau rasa kau boleh bertahan benda ni? Dia kata mungkin sampai mati. Okay, sampai mati. Okay. So after mati? So benda tu sia-sia je lah. Atau untuk orang yang dikategoriskan sebagai macam tadi kau cakap kan. Dibutakan mata dia, dipekakkan telinga dia. Betul. So, ya. Sia-sia lah untuk berborak dengan orang macam tu. Ataupun nak mengajak orang tu ke arah kebaikan. Ke tak juga? Boleh juga nak ajak. Ajak je elok-elok lah. Ajak je elok. Jangan pula kita duk maki-maki ke apa. Dia macam, okay lah, first kita nasihat lah. Of course. Tapi kalau dia tak nak dengar, boleh je ajak. Macam aku cakap lah. Sekecil-kecil benda. Solat jom. Macam tu. Simple je. Aku pernah buat tau. Ada lah beberapa orang kawan. Dia jenis susah baca Quran. Dia baca Quran tu macam ngelat-ngelat sikit kan. Tafiz. Tapi baca Quran ngelat-ngelat sikit. So apa yang aku buat? Semak aku jap. Faham. Semak aku jap. Dia tafiz. Aku tahu dia tafiz kan. So dia hafal Quran lah. So dia boleh lah semak aku. Baca. Lepas tu esoknya, jom, tolong, semak jap. Lama-lama kan? Dot, tolong semak aku. Dia pula yang ngaji, minta aku semak pula. Maksudnya dia ngulang lah, yang ngulang Quran. So pada aku kadang-kadang benda tu tak perlu secara langsung pun. Tapi bila aku borak macam tadi kan, banyak juga sebenarnya golongan-golongan yang Allah sebut dalam Quran kan, Allah kategoriskan. Apa dia? Dan dalam banyak golongan tersebut kan, adakah golongan yang memang Allah tak ampunkan dosa dia langsung? Yang Allah memang tak ampunkan dosa syirik je lah. Dosa syirik yang Allah tak ampunkan. Tapi ada juga setengah ulama' bagi tahu, dosa syirik pun kita minta dekat Allah. Kita minta dekat Allah, Allah ampunkan. Okay, kita nak minta dekat Allah. Ada setengah ulama' lah bagi tahu dosa syirik ni memang Allah tak ampunkan. Tapi kita minta dekat Allah supaya diampunkan dosa kan. So dosa-dosa lain Allah ampunkan. Macam tu. Contohnya kita syirik, lepas tu kita taubat Allah. Kan? Sebelum kita mati ke apa ke kan. Taubat tu diterima tak? Taubat tu diterima? Of course. Taubat diterima ke tak tahu Allah lah. Okay. Tapi secara ni dia Allah akan terima. So kiranya maksud syirik tu adalah maksud dia mati yang keadaan syirik lah. Dia mati dalam keadaan syirik, menolak Allah, mendustakan Allah. Dia tahu yang Allah tu wujud tapi dia tak nak membenarkan dengan hati dia. Sampai dia mati. Sampai dia mati. Maksudnya dia memang nak mempertahankan yang Allah tahu tak betul. Okay. Allah tu ni lah. Maksudnya dia syirik lah. Ada dua pandangan lah. Satu ulama' bagi tahu memang Allah tak ampunkan dosa syirik. Tapi dosa lain Allah ampunkan. Okay.
Maksud dia contohlah ada banyak-banyak dosa. Lepas tu ada satu dosa syirik. Okay, Allah ampunkan dosa lain tapi dosa syirik yang tinggal. Ada yang setengah ulama kata macam tu. Tapi ada setengah ulama yang bagi tahu semua dosa. Maksudnya dosa lain dengan dosa syirik sekalipun Allah ampunkan. Ada setengah ulama kata macam tu juga. So, ya sebenarnya kita tak perlu overthinking. Okay, kalau kau Contohnya kalau orang tu benar syirik Allah macam mana? tak apa, tak payah overthinking. Kau sangka baik dengan Allah. Kau sangka baik dengan Allah. Oh, sebab benda ni pun kalau nak cerita Itu atas kuasa Allah. kan. Semua Kalau tu kita nak pening-pening sangat pun kita sendiri yang pening pun susah agak sebab dia macam kau tak boleh nak meletakkan sangat macam okey, macam ni Allah ampunkan tak? Kalau macam ni pula. sebab mesti ada juga manusia macam tu kan. Tapi kau kena fikir balik. Contoh okey. Contoh kau nak makan nasi lemak contoh. Lepas tu kau fikir, orang yang buat nasi lemak ni dia basuh tangan tak tadi? Tangan yang dia basuh tadi, air tu datang daripada mana? So kalau kau fikir agak-agak kau makan tak nasi tu? Lama kau tak makan pun nasi lemak tu. Okay? So benda tu nonsense. Okay? Sebab bukan di kuasa kau pun benda tu. Okay? So sama juga macam Allah. Apa yang kita dah buat, okay? Contoh kita dah taubat. Serah pada Allah. Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah tak ampunkan, minta lagi. Supaya Allah ampunkan. Kalau kau takut Allah tak ampunkan, minta lagi. Minta lagi. Dan Kalau kita rasa risau, Allah tak ampunkan, minta lagi. Jangan sampai anxiety. Ada setengah orang dia sampai buat dosa dia kan. macam takut. Dia rasa aku ni pendosa, aku tak akan pernah masuk ke dalam syurga. Sebenarnya benda-benda bisikan-bisikan macam tu Okay, aku tak kata anxiety ni syaitan atau tak. Tapi kalau dia macam overthinking terlebih dia bukan anxiety, dia overthinking terlebih. Okay, sampaikan dia kata macam, Allah ampunkan tak dosa aku Banyak sangat dosa aku buat. banyak sangat dosa aku. Ni apa semua macam dah nak ambil alih kerja Allah. Padahal tu Allah punya kerja. Tapi kau nak ambil alih lah. Kau rasa macam ni lah, macam-macam lah kau nak judgemental apa semua ni. At the end of the day, sebenarnya itulah mainan syaitan. Tipu daya dia. Syaitan nak bagi kau ragu-ragu dengan Allah. So jangan. Allah bagi tahu jangan putus asa daripada rahmat Allah, kan? Tapi Nabi kata apa dalam hadis? Kan hadis qudsi, Nabi kata apa? Ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku adalah aku Allah lah. Berdasarkan zan ataupun sangkaan hamba. Sangkaan hamba. So, kita hamba Allah. Kita sangka baik je dengan Allah. So Allah akan buat baik. Bagus juga lah untuk orang yang overthinking apa semua kan. Kan? Sebenarnya yang bagus juga untuk orang yang macam nak kerja kan. Pasal dia tak tahu apa aku nak jadi lah. Lagi-lagi kan kita macam sikit kan. Aduh. Contoh macam kau sendiri lah, aku keluar buku kan. Dapat ke tak aku boleh dapat jual macam mana orang lain jual. Betul. Aku overthinking lah mula-mula. Lepas tu bila aku fikir balik, tajdid niat bro. Bukan orang kata apa, bukan sekadar nak jual. Tapi benda ni nak bantu. Nak bantu ramai orang. Dan fatawakkaltu 'ala Allah. Betul. Fatawakkaltu 'ala Allah. Last lah, saya nak tanya kau. Tadi kita borak kerugian kan. Kita ni kan asyik-asyik borak pasal benda yang tak best takut orang tak nak juga. Apakah kebahagiaan terbesar bila kita ni bersahabat dengan Quran? Kebahagiaan terbesar. Kita ni nak ada rasa nak dekat dengan Quran. Nak baca Quran. Apakah nikmat yang terbesar yang kau rasa? Ni aku tanya kau. Kan? Personally, aku lebih kenal diri aku lah. Boleh mengenal diri melalui Quran. Yes. Aku lagi kenal diri aku based on bila aku baca Quran. Kan? Bila kita baca Quran ni, first hati kita tenang lah. Of course. Okay. Lepas tu, second, kalau kita tadabbur makna-makna dalam tu apa semua kan. Allah bagi in every side. Ayat happy, Allah bagi ayat syurga, Allah bagi ayat neraka, Allah bagi ayat azab kan. Ayat azab. Kisah-kisah teladan Nabi-Nabi Allah bagi. Dia macam full package lah. So kalau contohlah kita rasa macam aku ni
aku ni Allah uji aku ni teruk lah. Kita kata macam tu. Tapi bila kita baca Quran, kita tahu yang Nabi-Nabi dulu kena lagi teruk kot. So sebenarnya Allah baik dengan aku. Dan sebenarnya aku diuji ni tak teruk sangat. So nampak, kita reflect balik diri kita. Allah uji kita ni taklah teruk sangat. Tak banding dengan Nabi-Nabi dulu. Aku tengah bersedih. Tak ada orang pun yang faham kesedihan aku. Tapi Allah cakap wala tahinu wala tahzanu. Wala tahzanu, betul. Dan adakah kita memerlukan orang faham kita bersedih tu? Sebab sebenarnya lah, siapa yang faham kita, yang paling faham kita, diri kita je. Kan? Yang paling faham kita diri kita je. Allah lah. Okay? Allah. Tapi maksudnya kalau manusia, diri kita je yang kenal diri kita. Orang lain tak kenal. Walaupun kau dah kahwin 90 tahun sekalipun, belum tentu lagi isteri kau boleh kenal kau betul-betul. Jadi kita kahwin ni bukannya untuk kita macam aku nak kenal kau betul-betul. Tak, bukan macam tu. Kalau kita kahwin ke ada pasangan ke apa ke, hidup dengan kawan-kawan ke apa ke, sebenarnya adalah untuk melengkapi je. Untuk melengkapi je mana yang kurang. Kan nak ajak kita buat baik sama. Kadang-kadang kita lupa. Macam tu je lah. Dan tolaklah macam mana berkemungkinan kita tidak akan boleh lari daripada orang cakap apa nama dia, daripada menyangkal tentang keperluan kita dan terhadap kebergantungan pada Tuhan kita at the end. Sebab at the end bila kita tadi kau cakap, bila kita dengan diri kita sendiri, sebenarnya hanya kita dan Allah lah. Ya. Kita dan Allah. Allah lagi kenal kita. Tapi aku beritahu lah, yang paling kenal kita Allah. Kita rasa kita kenal diri kita kan. Tapi ada juga beberapa persen. Contoh 90% lah kita kenal diri kita. Tak perfect. Allah kenal kita memang orang kata apa 1000% lah. Dia dahsyat lah. Dia macam ni. Ada aku berulang dengan ustaz itu kan. Inilah saya sneak peek lah sikit. Dia cakap dengan aku, Ustaz apa? Ustaz Naim Sa'adon. Oh, ya. Dia cakap aku macam ni. Best Ustaz. Kau, Allah tahu macam mana. Aku nak balik pada ayat kau tadi. Macam Allah lagi kenal kita. Allah tahu kau tak mampu buat benda tu. Yes. Contohnya kau niat, esok aku nak tahajud. Allah tahu kau tak boleh bangun tahajud pun. Tapi baiknya Allah tak bagi kau pahala. Sebab niat. Allah tidurkan kau juga. Tak bangunkan kau tahajud juga. Kau bangun kau kecewa kan. Tapi Allah tak sebenarnya bagi kau pahala. Kata. Baiknya Allah. Betul. So Al-Quran lah sebenarnya tempat untuk kita faham diri kita. Yes. Tempat sebenarnya Allah tengah menceritakan macam mana sifat-sifat kita sebagai manusia. Dia nak reflect balik kan. Nak reflect balik. So last lah. Last. Pesanan tentang macam mana Quran ni nak jaga kita kepada masyarakat. Macam mana Quran nak jaga kita kepada masyarakat. Yalah sebagai saya macam tadi aku cakap ada orang rasa macam aku tak layak. Aku malas. Aku itu aku ini kan. So apa pesanan kau untuk orang-orang macam tu lah? Pesanannya at the first place, jangan sekali-kali pernah rasa Allah tu jauh. Good. That's good. Jangan rasa Allah tu jauh. Allah dekat gila. Macam cakap kau Allah malas ke kau apa ke kau itu ke kau ini ke, Allah tu tak ada. Allah ada. Kan? Allah bagi tahu Allah ada. Fa inni qarib. Kan? Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Allah dekat. Allah tengah tunggu kita. Sebenarnya aku dekat. Allah tunggu. Dan lagi satu, kalau kita berada di mana-mana tahap pun lah dalam kehidupan kan, jangan pernah putus asa bila kita nak cari Allah. Sebab setengah orang, contohlah, katakanlah dia rasa dia jauh kan. Mungkin dia tak pakai tudung ke, mungkin dia tak tutup aurat dengan betul ke, ataupun mungkin dia macam-macam lah kan. Bagi dosa besar terus lah. Dosa-dosa besar. Mungkin dia pernah berzina, mungkin dia pernah bunuh orang. Okay. Dia rasa macam Allah tu jauh. Okay. Dia nak taubat tapi dia rasa Allah tu jauh. So dia pun macam tak apa lah. Tak nak aku cari Allah. Sebab aku dah banyak dosa ni. Jangan. Lagi-lagi bila macam kau cakap dia tengok zaman sekarang ni ustaz pun ada ulama pun kadang judge orang-orang macam tu. Yes. Lagi dia takut, lagi dia skeptis. Yes. Dan itu sebenarnya benda yang aku paling takut lah. Sebab aku loud tau. Aku jenis aku lantang sikit. Aku perasan benda tu. Dan kadang-kadang pun orang tegur aku, Pidot,
Aku down. Sebab apa? Sebab aku sendiri takut aku judge. Sebab ramai antara kita, dia tak nak dekat dengan Allah sebab kena judge. Betul. Dia tak nak cari Quran sebab kena judge. Ramai. Okay. So pada aku, jangan sesekali putus asa kalau kita teruskan mencari Allah, teruskan. Dan walau apa pun keadaan kau. Bagus. Dia buat satu, orang cakap apa nama dia, jambatan untuk kita ni tahu bahawa Al-Quran dan Allah tak jauh dengan kita. So dekat mana nak dapatkan? Setakat ni masih dekat beg kuning je. Ya, beg kuning. Ada dekat beg kuning. Shopee tak ada lagi. Belum. Tak boleh cakap tu kalau kat TikTok. Oh ya ke? Kat YouTube aku tak tahu boleh cakap ke tak. Kalau kat YouTube boleh. YouTube boleh rasa. TikTok tak boleh. Nanti kena violation. So kau ada buat sale je? Tak, harga murah agak. Tak nak sale sangat. Harga memang murah. Harga tengah murah. 10% diskaun. Kau tak ada buat buku ni berapa lama? 2 bulan je guys. 2 bulan dia menangis buat buku ni. Menangis babe. So jika kamu sedang, okay, aku baca untuk orang. Jika kamu sedang rasa jauh dengan Quran, putus asa dengan Quran, tidak sepentingnya Al-Quran yang hidup, ataupun kamu malas untuk baca Quran, buku ni sebenarnya untuk kamu. Seandainya naskah ini berada di tangan kamu, maksudnya kamu adalah orang yang terpilih untuk jadi bersiri baik dan dekat dengan Quran. So sampai situ saja kita hari ini. Baik. Terima kasih Firdot. So insyaAllah moga manfaat kau tersebar luas. Aku doakan. Amin. Macam mana Ya Rabbal Alamin. kita tak payah borak tentang macam mana sales ke apa ke kan. Kita berharap dengan banyaknya buku ni terjual, maka terbanyaknya manfaat ni sampai kepada orang. Macam mana Ustaz Anin punya buku kan. Manfaat-manfaat yang sampai ke semua orang. InsyaAllah. Doakanlah. Muka dakwah niat kau nak orang rapat dengan Quran, dekat dengan Quran sampai tercapai. Amin ya Rabbal Alamin.